Baik, derma organ makna anggota badan manusia ada dua. Satu qablal maut, sebelum mati. Yang kedua ba'dal maut, lepas mati. Ada pun yang sebelum mati dulu. Kalau sebelum mati, hukumnya harus dengan bersyarat. Harus dengan bersyarat. Apa syaratnya? Hendaklah organ itu tidak memudaratkan penderma bila didermakan. Jadi kalau dia derma mati, haram derma. Contoh, jantung. Jantung tak ada mati. Dia derma kat orang, matilah dia. Haram, dosa besar. Apa yang boleh dia derma? Yang bila dia keluarkan, tidak memudaratkan penderma. Contoh, buah pinggang yang sihat, katanya tabik, kita boleh pakai sebelah saja. Sebelah lagi, boleh derma ke bini kita sakit buah pinggang. Jadi dia beri sebelah ke bini, dia mudarat tak? Tak ada apa-apa. Sebelah boleh memproses, membersihkan lagi air kencingmu. Faham lagi? Hukumnya harus. Lagi apa? Kita derma darah, tidak memudaratkan kita. Kerana bukan derma semua. Hukumnya harus. Bila harus? Ketika perlu. Kita derma mata jadi buta, tak boleh lagi sejid, tak boleh ngaji. Haram. Tak boleh. Itu yang sebelum mati. Ada pun selepas mati, ulama' terbagi dua. Pendapat yang pertama membolehkan derma. Kerana apa? Kerana sudah tidak berguna kepada si mati organ tersebut, dan juga kerana darurah, keperluan yang sangat perlu untuk orang yang sakit. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang saya cenderung kepada golongan kedua ini, haram derma. Kerana bila sudah mati, jadi milik Allah. Inna lillah, kita semua milik Allah. Wajib kena hormat mayat, sehingga Nabi kata mematahkan tulang mayat seperti mematahkan tulangnya ketika hidup. Lepas tu dalam bab mayat kena bergaluh. Tak boleh mandi ngasok, tak boleh kapang kasar-kasar, tak boleh usung kuat-kuat, takut sakit dia. Apatah lagi belah, ambil batu, ambil ni, ambil dan sebagainya. Betul tak?